Apa khabar semua? Ramai orang rasa yang kalau nak mula berniaga ni kena ada modal duit yang besar. Kena ada ribuan ringgit, puluhan ribu, ratusan ribu, barulah boleh mula berniaga. Jadi sebab tu kadang-kadang kita yang ada idea nak berniaga pun tak jadi nak buat bisnes sebab tak ada modal sebanyak ni. Tapi ini sebenarnya adalah salah satu salah faham yang terbesar dalam dunia perniagaan. Sebenarnya kalau nak mulakan bisnes ni tidaklah memerlukan wang yang sangat banyak. Atau ada je bisnes yang sebenarnya tak payah ada modal langsung. Jadi dalam video ni anda akan tengok 5 bisnes yang mana tak perlukan modal untuk dimulakan. Okey, jom kita tengok idea yang pertama. Sebelum tu, modal yang dimaksudkan dalam video ni adalah modal duit lah. Jadi bila orang kata tak ada modal tu biasanya dia maksudkan tak ada duit. Tapi sebenarnya modal ni ada dua jenis, iaitu ada modal wang ringgit dan ada juga modal masa. Dan wang ringgit ni bagi saya adalah sesuatu benda yang digunakan untuk membeli masa. Jadi kalau kita ada duit, maka kita boleh buat tu dengan cepat, hasilkan barang dengan cepat. Tapi kalau kita nak kurangkan perbelanjaan kita tak ada duit sangat, maka kita kena invest modal masa. Jadi kita kena spend masa lah untuk develop bisnes kita. Dan untuk bisnes yang tidak sangat memerlukan modal dari segi wang ringgit, yang saya nak ceritakan di sini adalah berkaitan dua benda, iaitu bisnes servis dan juga online bisnes. Kalau nak buat physical business pun boleh juga, tapi untuk menghasilkan produk sendiri tu sudah pastinya akan memakan wang ringgit. Jadi kita tak nak discuss tu dalam video ni. Okey, jom kita tengok apa bisnes pertama yang anda boleh buat tanpa memakan belanja yang besar. Baik, bisnes pertama yang anda boleh buat tanpa memakan belanja yang besar adalah jualkan barang orang lain. Atau nama fancy dia adalah affiliate marketing. Maksudnya, kalau anda terjumpa sesuatu produk dekat internet ke, jumpa e-book ke, jumpa online course ke, atau ada kawan anda sendiri buat produk-produk yang best, yang anda rasa anda boleh tolong jualkan kepada kawan-kawan anda, kepada keluarga anda, maka anda boleh approach owner business tu untuk tolong jualkan barang dia. Dan bila anda jualkan barang dia tu, maka anda mintalah sedikit commission, mungkin 10%. Kalau barang-barang digital, tolong jualkan e-book ke atau tolong jualkan template ke, saya pernah tengok owner bagi commission sampai 30%, 40% pun ada. Sebab dia barang digital kan, senang nak scale dan juga distribute. Tapi kalau barang fizikal susah sikit dan mungkin akan makan modal. Mungkin anda sendiri akan kena hantar barang tu kepada customer. Terpulang kepada produk yang anda cuba jual. Tapi untungnya buat affiliate marketing ni adalah anda sendiri tak perlu invest untuk bangunkan produk tu. Ini adalah satu risiko yang sangat besar lah. Kalau anda invest, bangunkan produk tu, dah buat berbulan-bulan, spend beribu-ribu ringgit, tapi last kali tak ada orang beli. Jadi risiko tu dah boleh eliminate. Tak ada lagi risiko tu kalau anda buat affiliate marketing. Sebab apa? Sebab kalau anda jualkan barang orang ni, most likely barang tu dah sedia dah. Orang tu dah buat dah terbukti berkesan dah. Barulah anda jualkan barang tu kepada anda punya audience. Audience tu maksud saya anda boleh jualkan kepada kawan-kawan anda ataupun kepada orang yang anda rasa memerlukan barang ni, tapi dia tak tahu barang tu wujud. Maka anda ni seolah-olah menjadi orang tengah. Anda penghubung antara pembeli dengan penjual dan anda ambil commission sikit. Itu yang saya masukkan dengan affiliate marketing. Jadi nak mulakan affiliate marketing ni tidak perlu modal yang besar dan mungkin untuk cuba-cuba ni tak payah modal langsung. Cuma ada orang yang saya jumpa ni nak buat affiliate marketing tapi dia agak malu sikit. Jadi nak menjual ni nak tak nak memang kena muka tebal sikit. Tapi kalau kita cuba menjual kepada orang yang betul dan orang tu beli, dia sebenarnya happy je kita jual dekat dia. Yang orang kata muka tebal tu yang orang buat direct selling ni, itu memang bukan untuk semua orang lah. Ada orang yang berani buat, ada orang tak berani buat. Jadi, idea yang pertama, bisnes yang anda boleh mulakan dengan modal yang sedikit adalah affiliate marketing. Jom kita tengok bisnes idea yang kedua pula. Idea bisnes yang kedua pula yang anda boleh buat dengan modal yang sedikit adalah buat konten. Buat konten ni maksud saya video konten lah, tak kira konten panjang ataupun konten pendek. Tapi kalau exclusively buat konten ni, saya cadangkan buat konten panjang. Sebab platform konten panjang macam YouTube ni, dia membayar creator-creator dia dengan harga yang agak tinggi berbanding dengan platform-platform lain.
Plus, kalau anda buat video panjang macam YouTube tu, nanti video tu anda boleh pecah-pecahkan pula kepada video-video kecil untuk di-post ke social media yang lain macam TikTok ataupun Instagram Reels. Untuk buat konten ni, modal yang anda perlukan adalah smartphone sahaja, yang mana ramai orang dah ada. Dan of course, modal-modal lain yang kita tak nampak, contohnya macam masa dan juga idea. Anda kena ada idea lah nak bercakap pasal apa. Macam mana business model ni berfungsi adalah, kalau anda publish dekat YouTube, maka YouTube ni akan buka video anda tu kepada pengiklan-pengiklan. Kalau contohnya anda tengok video ni pun, sebelum video tu dengan di hujung video akan ada iklan. Jadi iklan tu advertiser bayar kepada YouTube untuk ditayangkan kepada pengguna. Dan YouTube share income daripada advertiser ni, tak silap saya 55% kepada content creator dan 45% kepada YouTube. Jadi yang portion tu dapatlah sedikit kepada content creator. Sebab tu anda perasan tak, ada YouTuber yang pesan jangan skip iklan. Itu pun sebab lagi lama penonton menonton iklan tu, maka lagi banyak income yang dapat kepada YouTuber tersebut. Dan bagi saya ini cara yang agak berkesan untuk generate income yang pasif. Yang penting anda kena ada idea apa benda yang anda nak cakap tu. Dan untuk idea yang banyak, saya cadangkan anda mulakan sama ada dengan hobi anda atau dengan tempat kerja anda. Dan bukan juga saya cadangkan untuk anda mendedahkan dokumen-dokumen rahsia dekat pejabat anda. Tapi katakanlah anda bekerja sebagai HR manager. Anda biasa main dengan resume-resume daripada kandidat. Jadi anda bolehlah buat video tentang macam mana nak tulis resume yang baik. Kan bagus idea tu. Dapat juga membantu ramai orang. Pada masa yang sama, dapat juga income untuk anda. Ini dia punya top layer cara untuk generate income menggunakan konten. Nanti bila konten anda dah membesar, mungkin ada advertiser akan datang directly kepada anda untuk iklankan produk diorang. Masa tu barulah ada income yang lebih banyak. Sebab tu ramai orang nak menjadi income creator. Nak start tu modal tak besar, tapi potensi untuk mendapat income tu agak besar. Okey, jom kita tengok idea yang ketiga pula, macam mana nak buat bisnes tanpa perlu banyak keluar modal. Baik, idea bisnes ketiga yang anda boleh buat tanpa menggunakan modal yang besar adalah anda menyediakan template-template yang berguna untuk orang lain. Template ni maksudnya dia adalah acuan. Bukanlah kata acuan kuih bahulu tu, tapi dia adalah acuan digital. Contohnya, kalaulah saya memerlukan poster, tapi saya sendiri tak pandai nak design poster. Jadi saya akan mencari dekat online template-template poster yang mudah untuk saya buat dan saya edit. Jadi kalau anda ada skill menggunakan Canva contohnya ataupun menggunakan Photoshop, maka anda bolehlah design template poster ni dan letak dekat website untuk orang membeli template poster anda. Biasanya benda ni orang jual dalam package lah. Dia jual lah RM10 untuk dapatkan 20 template. Ada banyak saya tengok orang jual dekat Etsy dan ada jugalah orang jual dekat Shopee pun ada. Itu template poster. Ada juga orang jual template macam template resume ataupun template benda-benda lain. Template PowerPoint presentation dan sebagainya. Itu template-template yang saya consider sebagai template yang mudah. Ada juga template yang lebih advance. Dia jual pula template untuk buat buku. Dia jual pula template untuk buat komik. Kemudian dia jual pula template untuk teks ucapan dan sebagainya. Jadi pelbagai template ada dijual di luar sana. Template-template digital ni cuma anda sendiri kena ada sedikit skill lah untuk buat template yang baik dan menarik supaya benda tu lebih berguna kepada orang ramai. Dan kalau anda berminat nak belajar skill-skill digital ni, contohnya macam mana nak guna Canva, macam mana nak guna CapCut, macam mana nak guna Photoshop, saya jemput anda untuk pergi ke website syarah.my. Dekat website ni memang saya jemput pakar-pakar untuk mengajar anda dan anda boleh akses video-video yang kami sediakan dengan pakar-pakar ni mengikut masa anda sendiri. Okey, jom kita tengok idea yang keempat pula. Idea keempat macam mana anda boleh mula berniaga tanpa menggunakan modal yang besar adalah dengan menjadi freelancer. Freelancer ni maksudnya anda tolong orang siapkan kerja dia. Contohnya lah, seseorang tu nak buat poster, maka anda pula seorang yang pandai buat poster contohnya. Jadi anda iklankan servis anda dekat situ, orang tu entah dari US ke, entah dari Eropah ke, dia nampak poster anda tu, dia boleh kontak anda dan upah anda untuk buatkan poster untuk dia. Itu kalau buat poster. Kalau anda pandai edit video, anda pun boleh advertise kan anda punya kemahiran edit video tu
dekat platform-platform online supaya orang lain boleh jumpa dan boleh upah anda. Of course, ini memerlukan sedikit kemahiran. Tapi kalau kata anda tak mahir sangat, boleh juga offer. Tapi offerlah dengan harga yang rendah. Bina dulu anda punya portfolio tu supaya nanti dah banyak job, orang bagi 5 star, skill anda pun dah makin bertambah, barulah anda boleh naikkan harga dan orang masih nak pergi dekat anda. Platform-platform macam Upwork.com sangat sesuai untuk kerja-kerja freelance ni. Dan kemahiran-kemahiran digital, contohnya macam mana nak buat agent AI, macam mana nak guna Canva, macam mana nak guna Photoshop, macam mana nak edit video menggunakan Premiere Pro ataupun guna CapCut. Benda ni adalah kemahiran-kemahiran yang memang sangat orang cari. Lagi satu kelebihan kita ni adalah kita duduk di Malaysia. Negara-negara dekat Asia Tenggara ni dia punya currency dia memang rendah berbanding dengan currency orang-orang dekat US, orang-orang dekat Eropah contohnya. Jadi kalau kita cas RM20 sejam, RM30 sejam, bagi dia orang benda ni masih murah lagi. Jadi diorang pun happy, kerja tu dapat siap dengan harga yang murah. Kita pun happy sebab kita boleh cas banyak sikit dan diorang tak terasa sebab currency diorang tinggi. Tapi of course kerja tu perlulah berkualiti. Okey, jadi ingat idea yang keempat untuk mulakan bisnes tanpa perlu modal yang besar adalah menjadi seorang freelancer. Jom kita tengok idea kelima pula. Baik, idea kelima, macam mana anda nak mulakan bisnes tanpa memerlukan banyak modal adalah dengan buat kelas tuition. Kalaulah kata dulu anda ni seorang pelajar cemerlang, subjek fizik ke, subjek biologi, subjek admat, subjek math, subjek English, maka anda boleh offerkan servis anda ni kepada pelajar-pelajar sekarang, pelajar-pelajar yang dah nak SPM. Memang ramai ibu bapa sanggup spend asalkan anak diorang dapat belajar daripada orang yang betul. Dan pada masa yang sama, anda juga membantu generasi seterusnya untuk lulus dalam peperiksaan. Dan contohnya lah, kalau dulu anda belajar bio, tapi sekarang kerja tak ada kemengena pun dengan bio. Bila anda buat business tuition macam ni, anda pun boleh refresh balik anda punya memori tentang subjek biologi tu. Dan satu lagi, benda yang anda belajar dulu tak adalah sia-sia. Boleh gunakan untuk mengajar orang lain pula sekarang ni. Nak buat tuition ni, boleh nak buat secara online ataupun secara fizikal. Ada ibu bapa yang memang prefer, sanggup bayar mahal sikit asalkan anda boleh datang pergi rumah diorang untuk ajar one on one secara fizikal. Tapi ada juga parents yang tak kisah, nak hantar online pun boleh. Yang penting anak dia dapat belajar lebih lagi daripada setakat belajar dekat sekolah sahaja. Ada yang kata online platform dah saturated sebab ada platform-platform yang dah besar-besar dekat luar sana yang mengajar secara online. Tapi saya tengok masih banyak lagi peluang individu-individu biasa untuk mengajar. Anda boleh mulakan dengan mengajar orang yang anda kenal dulu. Katakan ada sepupu anda nak periksa SPM tapi struggle dekat AdMat, boleh anda offerkan servis dekat pakcik anda. Tanya dia, nak tak saya ajarkan anak pakcik, nak tak saya ajarkan anak mak ngah AdMat. Dulu AdMat SPM saya dapat A+. Rasanya mak ngah pun happy je nak bagi anda, ajarkan anak dia. Kemudian dari situ barulah anda mengembangkan portfolio anda kepada rakan-rakan pula, dan kemudian anak-anak rakan-rakan anda pun recommend pula kepada kawan-kawan diorang. Maka dari situ bermulalah anda punya bisnes tersebut. Nak start ni memang tak pakai modal yang banyak. Yang penting anda sendiri kena excellent lah dalam subjek tersebut. Jangan main-main pula nanya anak orang nanti. Okey, jadi untuk recap balik, antara bisnes-bisnes yang anda boleh buat tanpa anda perlu keluarkan modal duit yang banyak, pertama tadi adalah kita buat affiliate marketing, jualkan barang orang. Yang kedua, kita boleh buat content. Yang ketiga, kita boleh design template. Yang keempat, kita boleh buat freelance. Dan yang kelima, kita boleh mengajar secara online ataupun offline, mengajar tuition. Dan biasanya ada trade off. Maksudnya kalau kita mula berniaga dengan modal duit yang sedikit, kita kena spend masa lebih sikit. Kalau kita ada modal yang banyak, maka tak perlulah kita spend masa sangat. Jadi ada check and balance dekat situ, sebab nak tak nak kita kena invest something ke dalam bisnes kita. Dan kemudian kenalah advertise sikit kita punya bisnes tu, barulah orang tahu yang bisnes kita ni wujud. Sekali lagi, kalau anda nak belajar kemahiran-kemahiran digital, macam nak buat poster ke, nak buat video, nak edit video, saya jemput pergi ke website syarah.my. Banyak sumber-sumber ilmu yang kami sediakan dekat situ untuk peniaga-peniaga sekarang. Jemput subscribe kalau belum, dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.